Pengorbanan seorang kakak yang sanggup mendermakan sebahagian hati demi menyelamatkan nyawa adiknya menjadi bukti kasih sayang dan ikatan kekeluargaan yang erat antara mereka. Proses pembedahan pemindahan hati Nur Batrisya Adriana Muhammad Ridzuan kepada penerima, Nur Aisyah Medina, yang menghidap biliary atresia sejak kecil dijalankan di Pusat Perubatan Universiti Malaya di Kuala Lumpur pada Khamis. Kedua-dua beradik itu kini berada dalam keadaan stabil namun masih ditempatkan di unit rawatan rapi untuk menjalani proses pemulihan dan pemantauan. Ibu mereka, Nur Diana berkata, tempoh pemulihan dijangka mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu bergantung kepada perkembangan semasa. Nur Diana yang menetap di Panji Alam berkata, Nur Batrisya menawarkan diri untuk mendermakan hati kepada adiknya selepas doktor memaklumkan bahawa keadaan Aisyah semakin kritikal. Tambahnya, semua ahli keluarga sebelum ini menjalani pelbagai ujian bagi mengenal pasti penderma paling sesuai, namun keputusan menunjukkan organ Batrisya paling sepadan berikutan faktor usia dan kesihatannya yang baik.